Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan semua sihat? Alhamdulillah, semuanya sihat. Hari ini saya ingin kongsikan kepada semua rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Bijak kawan-kawan semua. Beriman kepada Allah asas akidah Islam. Sebelum itu, kawan-kawan tahu apa maksud iman? Tak tahu? Mari saya jelaskan. Menurut Imam Al-Ghazali, iman ialah mengakui dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota. Sahabat-sahabat yang disayangi, sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman kepada Allah yang Maha Esa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, ayat ini menerangkan bahawa kita diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib beriman dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya nak tanya kawan-kawan ni, kawan-kawan nampak angin tak? Tak nampak, tapi kita semua dapat merasakan anginnya segar kan? Walaupun kita tidak nampak Allah, tetapi Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kita hendaklah bersyukur atas nikmat iman yang ada. Tanpa perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menyampaikan dakwah, kita tidak mungkin akan menikmati nikmat Islam pada hari ini. Jika iman tidak semekar musim bunga, jangan biarkan mendung seperti musim hujan. Kerana kasih sayang Allah ibarat mentari yang tidak pernah redup, yang memberi peluang untuk memperbaharui musim iman setiap hari. Kawan-kawan, siapakah muazzin pertama di zaman Rasulullah? Ya, beliau ialah Sayyidina Bilal bin Rabah. Namun, kita semua pernah dengar kan? Namun, tahukah kalian bahawa beliau diuji dengan sangat dahsyat? Sayyidina Bilal diseksa di tengah padang pasir yang sangat panas. Lehernya diikat dan diletakkan batu besar di atas dada beliau. Ahadun ahad, ahadun ahad. Tegas beliau tetap dengan pendiriannya beriman kepada Allah. Kau Bilal bin Rabah, cekal dan tabah, dipanggang di gurun yang panas. Biarpun dirimu didera, diseksa, bibirmu tetap menyebut Allah Tuhanku, Allah yang satu, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad pesuruh Allah. Nampak tak sahabat sekalian, betapa hebatnya umat Islam terdahulu memperjuangkan akidah Islam sebenar. Namun, alangkah sedihnya melihat umat Islam pada hari ini dengan solat yang tidak tentu, berhibur tak habis-habis, asyik bertiktok di sana sini, dan yang paling parah, ada yang berpaling dari akidah Islam sebenar. Na'udzubillah. Jadi, ayolah kawan-kawan, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah Islam jadi pegangan, menjadi asas Muslim sejati. Perintah Allah kita lakukan, segala larangan jangan dekati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.